Who the F is Chopper? Akulah. Oda ni kan, warga sekali lagi digemparkan dengan agenda terbaru yang mana Chopper could be salah satu dewa yang diungkapkan sejak sekian lamanya dalam Arc Jaya, The Forest God. Lepas dia dengan mudahnya menyedarkan kembali Giant yang telah didomi reversi balik dengan hanya satu pukulan. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf zahir batinlah kepada MZA Channel khususnya sebab tak sempat post next part Mega Theory sebelum raya. Sebab korang faham lah nak raya ni banyak benda nak kena buat and banyak kerja nak kena siapkan. Tapi dah halang-halang aku delay, aku sangat tertarik untuk berteori tentang Chopper dalam latest chapter. Okey, teori Chopper kemungkinan makan Devil Fruit Forest God ni aku boleh katakan macam pisang goreng panas sekarang ni. Sebab setiap kali aku swipe, mesti macam-macam jenis bentuk Chopper akan lalu. Dan aku setuju, ada beberapa point yang menguatkan lagi make sense-nya teori ni. Tapi, aku actually kurang setuju dengan teori ni dan what if ada penerangan lain tentang point yang popular yang mengaitkan Chopper dengan God of Forest. Teori bahawa Devil Fruit yang dimakan Chopper bukanlah Devil Fruit jenis manusia biasa bermula lama dulu kerana para fans mula curiga kenapa Blackbeard perlu singgah ke Drum Island, seolah-olah mencari sesuatu di sana kerana kita tahu Blackbeard adalah seorang yang kalkulatif dan dalam berjuta-juta pulau di Grand Line, kenapa dia pilih untuk singgah ke Drum Island. Nah, orang-orang percaya dia ke sana untuk mencari Devil Fruit Hito-Hitonomi. Tapi what if this is not the case? Maybe orang lain pandang poin ni dari sudut pandang yang terlalu menjurus kepada sebuah pulau sahaja, iaitu Drum Island. Tapi, cuba kita pandang benda ni dengan perspektif yang lebih luas. Nah, sebenarnya persinggahan Blackbeard bukan hanya terhenti di Drum Island. Kalau korang follow cover story Ace, dia juga pernah berhenti di Lulusia. Cumanya, hampir tak ada orang yang bahas pasal ni. Padahal Lulusia juga adalah tempat yang penting bagi Blackbeard. 40 tahun lepas, dalam insiden God Valley, Ares yang ketika tu sedang menggendong Blackbeard atau Teach yang masih kecil pernah berhasrat untuk lari dan bertemu semula dengan suaminya Zebek di Lulusia. Entah kerana posisi Lulusia yang dekat dengan God Valley ataupun kerana signifikannya kepada Ares dan Rox, tapi ketepikan alasannya dulu. Apa yang aku peduli adalah adakah Ares dan Teach berjaya sampai ke sana. Nah, oleh kerana mereka telah diteleport melalui teknik Kuma, kita semua tahu tiap kali sebelum menggunakan teknik ni, Kuma akan tanya kepada targetnya destinasi yang mereka ingin pergi sebelum mereka diteleport ke sana. Disebabkan tu aku percaya Ares dan Teach besar kemungkinan telah berjaya sampai ke sana. Heck, even kalau diorang tak berjaya diteleport ke sana pun, Ares mesti akan cari jalan untuk ke sana kerana janjinya kepada Zebek. Tapi yang membuatkan aku hampir betul-betul 100% pasti adalah jeng. Apa benda tu? Yang ini confirm, korang akan percaya aku. Kalau korang perhatikan pada chapter 965, lebih tepat lagi pada waktu Blackbeard merayu untuk join Whitebeard, ada beberapa ciri khas pada latar belakang pelabuhan tersebut. First, bangunan-bangunan dekat belakang dilihat ada banyak tingkap kecil. Bumbung dia pula dari kayu berkeping-keping dan pulau tersebut beriklim tropika. Guess what? Cuba korang compare dengan Lulusia. Bangunan dengan banyak tingkap kecil, bumbung dari kayu berkeping dan iklim tropika. Bam! Lulusia lah tempatnya Whitebeard berjumpa dengan Blackbeard. Nah, dekat sini barulah kita boleh connectkan tujuan sebenar Blackbeard singgah ke Drum Island dengan Lulusia. Dalam Arc Drum Island ada satu fakta menarik di mana di sini Dalton katakan orang luar menganggap Drum Island sebagai tanah yang mempunyai kepakaran dalam sains perubatan. Nah, aku percaya inilah alasannya Blackbeard datang ke Drum Island. Bukan untuk mencari Devil Fruit, tapi untuk mencari kepakaran.
Di sepanjang siri One Piece, tidak seperti Zebek yang secara terang-terang mencari dua Devil Fruit yang dia percaya bakal membantunya menguasai dunia, Blackbeard sebaliknya secara eksplisit hanya mencari Devil Fruit Yami Yami no Mi. Dan Blackbeard walaupun mempunyai pengetahuan yang agak mendalam tentang Devil Fruit, tak tahu pun dekat mana lokasi Yami Yami no Mi ni. Disebabkan itulah dia join Whitebeard untuk meningkatkan possibility dia memperolehi Devil Fruit tersebut. So it doesn't make sense kalau dia tahu lokasi salah satu God Devil Fruit. Heck, kalau dia memang nak Devil Fruit model God, orang pertama dia patut incar adalah Luffy yang basically menghidangkan peluang depan mata dia banyak kali. Nah, disebabkan tu aku percaya Blackbeard kemungkinan datang ke Drum Island sama ada untuk mencari kepakaran untuk penyakitnya yang mana dia tak boleh tidur. Yang menariknya di highlight Luffy dalam arc yang sama, yang mana Luffy katakan dia pernah dengar kalau orang yang tinggal di tempat sejuk tak boleh tidur kerana mereka bakal mati jika tertidur. Malangnya usaha Blackbeard menjadi sia-sia kerana sesampainya dia di sana, Wapol dan sekutunya bersama 20 doktor pakar telah pun lari. Ataupun what if tujuan Blackbeard singgah ke Drum Island adalah untuk mencari kepakaran untuk merawat ibu dia, Aris. Nah, dalam cover story Ace, senang dia mencari Blackbeard untuk balas dendam kematian Touch. Dia telah tersalah serang seorang doktor dengan nama yang sama, Dr. Blackbeard di Lulusia, sebelum dia ditendang warga jatuh ke dalam sungai. Tapi korang tak rasa pelik ke? Kenapa dalam banyak-banyak orang dan banyak-banyak profession, kenapa seorang doktor yang mempunyai nama dan rupa yang hampir sama dengan Blackbeard, yang mana kita tahu Blackbeard juga telah singgah ke Drum Island, sebuah pulau yang terkenal dengan pengetahuan medical mereka. Disebabkan tu aku rasa at some point, what if something happen kepada Aris dan Blackbeard yang membuatkan mereka seolah-olah disumpah dengan penyakit misteri yang membuatkan mereka tidak lagi dapat tidur. Yes, what if Aris juga dijangkiti penyakit yang sama dan Blackbeard somehow cuba mencari penawar bagi penyakit ni. Dia ambil inspirasi nama dia dari sosok doktor yang cuba merawat diorang dekat Lulusia, Dr. Blackbeard. Dia rekrut seorang doktor dalam kru dia, Dr. Q. Malah dia telah pergi ke Drum Kingdom untuk mencari doktor. Ditambah lagi, Raja Lulusia, Raja Seki dan putrinya Komane somehow mengambil inspirasi dari vampire kerana mereka mempunyai taring dan pakaian goth. Vampire terkenal sebagai makhluk yang sangat dikaitkan dengan kelawar, seekor binatang nocturnal yang aktif pada waktu malam. Vampire yang diambil dari makhluk mitologi Romania, Strigoi, dan dalam cerita Twilight tidak perlu tidur sama sekali oleh kerana mereka dikelaskan sebagai undead dan hanya bersembunyi daripada matahari. Lulusia juga tidak hanya dikaitkan dengan Blackbeard melalui cover story Ace. Dalam chapter 904, di mana para Captain Revolutionary Army mula diperkenalkan, kerajaan Lulusia telah diserang oleh Lanon Peachbeard, seorang Lanon yang mengklaim bahawa dirinya bekerja di bawah Blackbeard. Yes, sekali lagi, Blackbeard telah dikaitkan dengan Lulusia. Tapi andainya teori ini ternyata benar, apakah pula reaksi Blackbeard apabila dia dapat tahu akan malapetaka yang telah menimpa Lulusia setelah kampung halamannya dan ibunya menjadi korban kepada kekejaman Imu? Adakah peristiwa ni bakal menjadi pembakar api kebencian Blackbeard terhadap world government, seterusnya memicu kepada hasrat membalas dendam? Sama-sama kita nantikan. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.